Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini kita akan sambung semula video tajuk santai kita. Sambungan untuk bulan Disember ni, minggu yang pertama pada ayat 134. Okey, hari itulah 133. So, hari ini 134. Bahagian yang pertama, insyaAllah. Jom kita tengok sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surah Al-Baqarah ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Okey, first kali huruf ta. Ta. Sebut je ta mesti ujung lidah kita. Okey, ujung lidah kita menyentuh pada belakang pangkal gigi atas. Okey, tempat gigi tumbuh. Ta, ti. Okey, pada huruf ta memang ada angin. Cuma jangan overdose jadi bunyi ti. Yang tu tak nak. Pada baris tu sendiri, baris ta tu sendiri dah ada angin. Ta, ti, tilka. Pada lam. Okey, jaga sifat tawasud lam. Alih sikit suara tahan. Til. Jangan tawallud, jangan tilka. Yang tu tak nak. Tilka. Ka. Kalau huruf kaf, okey, pangkal lidah permulaan lelangit keras. Ka. Dia huruf yang nipis, tak terangkat pangkal lidah pada huruf kaf. Tilka. Okey, kaf pun ada angin sama dengan ta, cuma jangan berlebih, jangan bunyi ka. Tak nak, okey? Tilka. Kemudian hamzah u. Kita dengan bunyi hamzah daripada pangkal kerongkong. Ummah. Muncung dulu, kemudian pada mim kita tarik balik. Kemudian mim huruf bibir. Suara juga akan naik ke rongga hidung sebab mim ada sifat gunnah. Kat sini wajibal gunnah. Dua harakat dengung, suara naik ke rongga hidung. Ummatun qa. Okey, kita nampak tanwin huruf ta bertemu dengan huruf qaf. Kat sini berlaku hukum ikhfa haqiqi. Okey, tapi di sini ikhfa dia dengung yang tebal sebab qaf mempunyai sifat isti'la. Jadi dengung pun dengung tebal. Tungko. Mulut kita dalam keadaan masam, tidak senyum lah. Okey, bukan tak nak. Tungqode. Okey, tebal dengungnya. Kemudian pada huruf qaf, pastikan yang merangin yang bunyi qa, tak nak. Qo. Qade. Qade. Tahan dulu baru lantun. Qade khalat. Kha pun tebal. Okey, kha huruf hujung kerongkong. Kha. Khala, lam tepi hujung lidah menyentuh pada gusi gigi atas. Pada ta kita tahan dulu suara syiddah, kemudian baru lepaskan hams, angin. Khalat, tu tahan, kemudian lepaskan untuk meringankan bacaan. Okey? Khalat, tahan, lepas. Khalat, khalat. Okey, seterusnya. Laha, ha bulat, pangkal kerongkong. Kemudian alif mat tu suara naik ke rongga mulut, jangan ke hidung, jangan laha, tak nak. Laha, ha, suara mat ke rongga mulut, bukan ke hidung. Okey? Laha ma. Tempo bacaan ha dengan mim sama, dua harakat mat asli. Kasabat. Ba huruf bibir juga, kita tak sentuh lagi makhraj ba. Kemudian pada ta, tahan suara, lepaskan angin. Bat, tu tahan je. Bat. Bukan bat. Yang tu lantunan, tak nak melantun. Dia syiddah dan hams. Tertahan dan berangin. Maka sabat. Bat. Walakum. Pada huruf waw muncul mulut baik-baik. Terkira baris. Walakum. Okey, kita nampak depan dia mim bertemu dengan mim. Kat sini berlaku hukum dua huruf yang sama makhraj, tapi lebih spesifiknya kalau hukum mim duduk under hukum mim, kita sebut idgham syafawi. Okey, mim mati bertemu dengan mim yang bertanda satu, idgham syafawi ataupun idgham mislain, dua-dua betul.
Okey, mislani dua huruf yang sama, makhraj sama, sifat. Walakum, suara dengung naik ke hidung, gunnah yang akmal. Ada satu pada mim ataupun nun yang kita sebut gunnah akmal, paling sempurna. Walakum ma kasab. Pada ba, bukan bunyi ba melantun, okey? Kasab, kasabetum, tum. Kemudian satu gunnah pada mim bunyi okey? Walakum ma kasabtum, kasabtum. Okey, saya ulang lagi sekali. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat. Walakum ma kasabtum. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa lagi pada video tajuk santai seterusnya. Barakallahu fikum jami'an.